food hunting dengan Atuk dengan Wan. Memang rutin daripada dulu lagi. Setiap kali weekend pukul 7.30 pagi, Atuk dengan Wan dah datang bawa breakfast. Nana macam biasa masak nugget untuk Atuk. Teh tarik Wan paling legend, takkan tinggal. Lepas breakfast semua berhibernate. Ni Nana nak siap-siap nak bawa Wan dengan Atuk makan kafe dekat luar. So very quick makeup, guna Wardah. Of course sunscreen is a must, SPF 50. Wardahnya sunscreen dia sekali dengan primer tau. So before I start makeup, I will wear the sunscreen. Kita tak boleh siap lambat-lambat. Kalau kita jaga orang tua ni, diorang memang punctual tau. Kau cakap nak keluar pukul 10 tu, pukul 9.45 dia dah tunggu dekat tepi sofa. Nak siap ke apa, kena siap-siap colour. Colour Fit Perfect Glow Cushion dengan sekali depth can cover your flaws. And dia bagi glowing look. With only one depth. And then I akan pakai velvet matte from Wardah. Dia langsung tak mengeringkan bibir. Ni nampak tak? It's velvet. Senang dia nak ratakan. Langsung tak keringkan bibir korang. Dia punya lipstick memang stay. I tak perlu nak top up banyak kali. Yang nak pakai ni kot Sweet Cinnamon. And then I pakai cream blush je untuk eyeshadow dengan I punya blusher. Dia punya cream brush paling I love. It's very easy to blend. It's very moist. Yang nak pakai ni kot 02. Ni pot baru Nana jumpa. Nana suka cuba benda-benda baru ni, angkut sekali semua orang, biar semua dapat merasa. Jap-jap, ni semua makanan yang Nana order. Selera Atuk dengan Wan makan. Segala jenis roti dia Nana order sebab nak rasa. Noah pun happy Atuk siap bertambah nasi. Betul-betul kenyang hari ni. Sebaik Nana bersiap. Ada pula yang ajak bergambar. Okay lah geng, let's go back home. Bye.